Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. DJ punya program. I'm not the only one. Kadang-kadang semalam ni ada kerja dan tak berkesempatan untuk buka. Dan sekarang ni Bella tengah bendera merah. Sampai ke tahap tu Bella nak cerita. Sebab Bella rasa Bella nampak komen banyak dah. Banyak yang video utamakan daripada kita. Terima kasih. And I'm really sorry kalau ada yang tak selesa. Bella minta maaf. Tapi nak bertemu. Aku di Okay, so thanks yang faham. Thank you so much. Terima kasih. Benda baru. Thank you. Gara-gara mengenakan kuku palsu ketika melakukan siaran langsung di media sosial, pelakon dan penyanyi Bella Astila menerima teguran daripada segelintir netizen. Menjelaskan perkara itu, Bella berkata pemakaian kuku palsu tersebut atas tuntutan kerja dan bukan digunakan secara sengaja dalam tempoh yang lama. Malah, Bella memberitahu ketika itu dia juga berada dalam keadaan uzur yang membolehkannya memakai aksesori berkenaan. Saya rasa bukan saya seorang saja yang pakai kuku palsu. Kadang-kadang saya ada kerja sehari sebelumnya dan tidak sempat membuka kuku itu. Saya pun tengah bendera merah. Sampai ke tahap itu saya cerita sebab saya terima banyak komen mengenai perkara tersebut, katanya menerusi siaran langsung di media sosial. Dalam pada itu, Bella turut memohon maaf sekiranya penampilannya menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan peminat. Dalam pada itu, Bella turut menitipkan pesanan agar orang ramai tidak mudah menghukum atau mendoakan perkara buruk terhadap individu lain. Katanya, setiap manusia mempunyai kekurangan dan berhak untuk memperbaiki diri. Tiada orang baik yang tiada masa lampau dan tiada orang jahat yang tiada masa depan, tapi jangan doakan kejahatan kepada orang lain.